Saringan kesihatan termasuk imbasan suhu badan dilaksanakan di pintu masuk sempadan Malaysia-Thailand di Kelantan bagi mencegah penularan virus Nipah. Petugas kesihatan melakukan pemeriksaan seawal jam 6 pagi sebaik pintu sempadan dibuka. Rata-rata pengembara ambil maklum kawalan ketat dilakukan dan menyambut baik usaha berkenaan. Ikuti tinjauan dilakukan dalam segmen Turun Padang. Saringan dilaksanakan di 3 lokasi membabitkan Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS, Rantau Panjang, Bukit Bunga dan Pengkalan Kubur dengan penugasan petugas kesihatan secara berterusan. Tinjauan di ICQS Rantau Panjang mendapati peraturan dikuatkuasa semua individu diwajibkan menjalani pemeriksaan suhu badan sebelum dibenarkan masuk ke negara ini. Mereka yang mencatatkan suhu badan lebih 37.5 darjah Celsius akan menjalani pemeriksaan lanjut dan penilaian risiko sebelum tindakan susulan diambil. Kalau kita tak jaga benda ni, nanti akan berlaku pula masa lepas dulu kan. Bagus lah, bakat-bakat jaga lah. Benda kecil-kecil tapi besar masa lepas. Baguslah sebab kita ni jadi boleh masuk Malaysia lagi kan. Dah selamat dan kita ni sihat kan. Tak usah jadi macam PKP macam dululah. Sebelum ini, Pengarah Kesihatan Kelantan, Datuk Dr. Muhammad Azman Yaakob berkata, seramai 120 petugas kesihatan termasuk pegawai perubatan, penolong pegawai kesihatan persekitaran dan jururawat ditempatkan di pintu masuk sempadan bagi menjalankan saringan termasuk imbasan suhu badan. Langkah berjaga-jaga itu bagi mengesan sebarang risiko penularan virus Nipah, khususnya membabitkan individu dari India.